Assalamualaikum guys, welcome to Follow BMX YouTube channel. Dalam tutorial kali ni, kita nak belajar trik baru. Korang ingat tak? Tutorial-tutorial sebelum ni, saya ajar trik Funky Chicken dengan Max Circle. Hari ni, saya nak ajar korang macam mana kita nak combine ataupun kita nak gabungkan dua trik ni jadi satu link yang menarik. Link atau combo, kita panggil link lah. Trik Max Circle sambung dengan Funky Chicken ni sememangnya nampak cantik, menarik. Saya nak tunjukkan ni macam mana kita nak gabungkan Max Circle dengan Funky Chicken. Tapi pertama kali kita kena cuba cara yang paling mudah dulu untuk combine. Di mana cara ini kita masih lagi letak dua roda tu atas lantai. Dan kemudian saya akan tunjukkan macam mana nak sambungkan terus. Ini basic dia lah. So kita kena start dengan cara yang lebih mudah lah. Okay, jom saya tunjuk. Okay guys, first kali kita kena buat Max Circle. Okay, kita tahan jap. Okay, letakkan tayar belakang. Okay, kita tarik 500 Funky Chicken. Itu adalah salah satu cara nak buat dia. Tapi itu yang mudah, saya tunjukkan lebih advance. Okey, kita buat Max Circle. Okey. Korang nampak tak time bila yang saya tukar? Okey, perhatikan video slow motion ni. Korang nak tengokkan video slow motion tu. Okay, cara untuk tukar tu, daripada position Max Circle nak masuk ke Funky Chicken tu, kalau kita buat Funky Chicken, langkah tu kita dah biasa kan. Jadi sekarang waktu Max Circle tu, masa sebelum kita masuk Funky Chicken, last scarf tu, scarf yang terakhir tu kita kena tarik panjang sikit, bagi dia laju sikit. Angle dia macam ni lah. Contoh, angkat tapi ke sini kan, ke sini. Time ni frame kita tergantung tau, ada point yang tergantung. Time tu kita ambil seat dan kita terus masuk langkah macam biasa Funky Chicken, terus scarf ke depan. Itu dia seakan-akan turbine, tapi dia kita panggil apa? Turbine tanpa niat. Tapi sebenarnya dia turbine. Sebab apa? Sebab Max Circle ni ke belakang, kita masuk Funky Chicken, dia terus jalan ke depan kan. Dan ini juga adalah basic untuk korang belajar turbine. Kalau turbine tu yang korang tengok pro buat pusing-pusing tu, basic dia salah satunya adalah ini. Kita kena start daripada scarfing. Maksudnya dia tadi kan dia dah turbine ke depan kan, tapi kita masih scarf lagi. Ada point yang penting yang kita akan dapat dalam trik ni untuk turbine. Okay, Max Circle. Layan dulu, panjang sikit. Tarik terakhir. Ambil seat, terus masuk Funky Chicken. Actually, kalau korang dah master dah trik Max Circle ni, korang boleh hang je trik Max Circle ni untuk korang tak pakai pun tangan ni. Tangan yang sebelah kanan ni, korang boleh buat one hand. So, di kesempatan korang buat one hand tu, korang boleh ambil seat. Dia ada point dia yang korang boleh spin tanpa pegang handles yang sebelah sini. Bukannya sepanjang-panjang tu korang nak kena one hand, betul tak? Okay, bila korang Max Circle, ada satu point tu yang bila dia dah laju sikit tu, kita boleh try ambil seat, terus buat Funky Chicken. Yang paling penting, sebelum masuk Funky Chicken, korang kena tanamkan, korang kena ingat posisi Funky Chicken macam mana. Jadi daripada Max Circle tu, otak korang dah kena ready Funky Chicken punya position. Jadi bila korang
dah dapat seat tu, terus funky chicken je terus. Okey, trik Mac Circle ke funky chicken ni adalah trik favourite saya waktu saya masa junior lagi. Ini adalah salah satu trik yang saya selalu main sebab dia memang saya minat trik tu, sebab daripada spinning tiba-tiba funky chicken, dia macam satu combination yang sangat menarik lah. Dan kalau boleh saya nak rider-rider sekarang generasi baru cuba combo ni. Ini adalah basic combo yang akan membantu korang punya bike control. Korang nak tahu apa yang lebih membantu korang dalam trik ni? Kalau korang boleh buat ride in funky chicken tu, korang masuk terus funky chicken, yang ni pun sangat-sangat membantu. Macam mana? Jom. Trik yang ni lah yang saya maksudkan, dia akan membantu lebih mudah proses pembelajaran daripada trik Mac Circle ke funky chicken. Tutorial ni sampai sini je, pendek je, senang je, dan saya akan sediakan video-video slow motion supaya korang boleh perhatikan kat bahagian mana yang korang nampak salah dan betul dia. Nanti korang belajar daripada video slow motion tu, insya-Allah lebih permudahkan korang punya pembelajaran. Okey, sampai di sini saja. Kita jumpa lagi di tutorial BMX Trick akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.